Okey geng, saya nak tanyalah, adakah anda penat dengan marketing yang tak jelas dan juga tidak konsisten? Jika ya, jom saya guide untuk kita solve isu ni dengan 3 langkah mudah. 3 langkah mudah ni datang daripada 3 punca utama kenapa benda ini berlaku. Jadi kita derive macam mana nak dapatkan solution. Ramai orang sebenarnya tak tahu yang dia ada masalah itu. So dengan mengetahui masalah dahulu, itu adalah problem half solved. Okay, kita dah solve separuh daripada masalah tersebut dan apakah solusi seterusnya. So, apa yang berlaku jika marketing tak jelas, marketing tak konsisten? Contohnya situasi yang berlaku adalah waktu kita rajin. Kita pun adalah posting yang konsisten dekat social media. Kalau tak rajin ataupun tersibuk, dah terdelay, dah lama tak buat and then momentum tu hilang. Kalau kita ada staff pula, sepatutnya kita ada 7 buffer minimum. Maksudnya 7 hari ke depan kita dah ada konten yang dah siap. Tetapi hari ni nak post, hari ni baru nak kena buat ataupun semalam. Dah terlambat sebenarnya. At least kena ada minimum 7 hari buffer. Jika anda spend iklan pula, kejap-kejap tinggi, kejap-kejap kita rasa off. Sebab apa? Sebab kita rasa macam rugi, bazir duit dan semua tu mungkin mengikut nombor ataupun mengikut rasa-rasa. Tapi kalau mengikut nombor pula, adakah kita hanya melihat angka-angka yang agak short term dan kita tidak melihat angka long term? Sebenarnya benda tu kalau kita on untuk long term, kalau belakang untuk kita susun dengan baik, sebenarnya boleh je untuk kita cover balik losses dan kita boleh mula untung. Itu antara contohnya lah. So, efek dengan marketing yang kejap buat, kejap tak buat, tak konsisten kan? Sebab apa? Kita tak jelas, kita tak clear dan kita rasa macam bila benda tak clear, kita rasa macam tak tenang sebenarnya. Adakah kita sedang buat benda yang betul ataupun salah? Sebabkan apa? Sebabkan nak tak nak, hujung bulan, kita kena bayar juga kos-kos yang wajib, expenses yang wajib. Gaji tetap jalan, bil sewa tetap kena bayar. Tapi marketing tak konsisten, end up sales pun tak konsisten. Ataupun sale masih start di tempat yang sama. Jika anda ada masalah ni, jangan risau. Anda bukanlah keseorangan sebenarnya. Banyak yang ada masalah ini. Tetapi mereka tak nampak jalan keluar ataupun mereka tak rasa pun mereka perlu cari jalan keluar. So kalau anda dah tonton video ni, good news untuk anda ada kesedaran tersebut. Dan apa nak kita fokus untuk kita solve. Dan take note, jika anda biarkan benda ini berpanjangan, goals yang anda nak capai, let's say lah anda tak capai lagi 100k sebulan. So goals tu akan makin lama makin susah, makin lama sale makin rendah, macam jauh je nak capai 100k tersebut. Dan jika anda dah memang beratus k sekarang ni, macam mana kita nak go ke next level? Sebab kenapa? Kita kena sentiasa growing. Business kita kena sentiasa growing setiap bulan, setiap quarter dan setiap tahun. Sebab kenapa? Sebab kan kalau kita berada dalam keadaan stagnan, sebenarnya kita bukan tak bergerak tau. Biasanya kita tak bergerak. Sebenarnya bisnes kita sedang jatuh. Okay? So, sama ada we grow or we die. So, apakah punca masalah ini berlaku dan apakah cara solusinya? Jom kita go through. Sebelum tu, in case kalau anda tak kenal saya, salam perkenalan. Nama saya Al-Farabi Sharif. Saya pernah bina 7 Figure Digital Marketing Agency di mana kami dah menguruskan lebih 25 juta ringgit untuk menguruskan kempen-kempen iklan marketing daripada top-top klien kami seperti SKV, Easy Kroban, Yayasan Budi Ihsan Malaysia dan pelbagai lagi klien-klien kami yang kami dah bantu untuk capai sales 5 angka, 6 angka, 7 angka sebulan. So, punca pertama kenapa marketing tak jelas dan bawa kepada sales yang tak konsisten ialah datang daripada tidak adanya plan jangka masa panjang yang jelas. Plan jangka masa panjang ni saya tak masukkan vision 10 tahun ke, even 5 tahun ke. Boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 1 tahun, boleh jadi 6 bulan pun dah cukup kan. Sebab kan sekarang ni kita faham, kita berada dalam dunia VUCA di mana kita tak jelas apa yang akan berlaku, akan datang. Tapi at least 3 ke 6 bulan ke 12 bulan, at least kita dah nampak jelas. Dan kita tak nak terperangkap masuk dalam satu rat race. Kita tak bekerja dengan orang untuk kita escape rat race. Tapi sebenarnya dalam bisnes pun kita termasuk dalam rat race. Rat race dalam bisnes ni apa? Setiap bulan kita hanya fokus kepada apa sales target kita nak capai dan buat marketing yang sama. Setiap bulan kita optimize, kita tambah baik sikit-sikit. Buat benda yang sama lebih kurang setiap bulan buat benda yang sama untuk capai sales target yang sama. And sebenarnya kita buat benda yang sama tapi kita mengharapkan hasil yang berbeza. Itu kalau marketing yang memang dah jelas dibuat dan konsisten lah. Tapi in case kalau kategori marketing yang tak jelas dan tak konsisten, akan jadi lagi teruk.
Marketing yang berjaya memerlukan at least anda jelas 3 bulan ke depan nak kena buat apa secara harian, mingguan, bulanan untuk 3 bulan ke depan. Dan untuk dapatkan apa nak kena jelas tu sebenarnya datang daripada apa sebenarnya anda punya business goal. Apa anda punya sales goal, sales target. Benda tu kita kena ada dan letak. Kena kita cuba bawa kepada 3 bulan dulu and then bawa kepada 6 bulan. Okay, at least kita 3 ke 6 bulan. So, saya tak bercerita tentang 3 tahun, 10 tahun ke depan. Tak. So, kita senaraikan apakah marketing campaign yang kita kena buat. So, let's say iklan berbayar, content social media, and then kita ada macam broadcast, ada yang buat live, ada yang bawa kepada influencer, paid review. Okay, semua yang saya cakap tadi adalah combo digital marketing yang saya baru cerita dalam video yang baru saya release beberapa minggu lepas. So, anda boleh tonton video tersebut selepas tonton video ini dan saya akan letakkan link di description di bawah. So, bila kita susun 5 jenis marketing campaign yang kita boleh buat secara evergreen, kita nak pecahkan apakah yang anda ataupun tim anda kena buat setiap hari. Kalau boleh setiap hari itu kita pecahkan pagi dan malam 4 jam, 4 jam, and then kita susun apa dia kena buat day by day, and then seminggu tu kita kena mencapai apa, sebulan tu dia kena capai apa. So kat situ, bila dah terjelas apa nak kena buat setiap hari, kita akan makin tenang apabila benda itu kita nampak ke depan. Oh, lepas ni nak kena buat ni, lepas ni nak kena buat ni. Bukannya datang office ataupun masuk kerja, kita fikir, oh, kita kena buat ni, buatlah ni. Kita rasa kena buat tu, buatlah tu. So, end up apa? End up anda hanya buat benda-benda yang tak priority, yang tak move the big needle untuk capai sales target ataupun untuk capai business goal. So, itu adalah point nombor 1. Masalah ataupun punca nombor kedua ialah terlalu banyak bereksperimen tanpa menganalisa data. Okay, so dalam bisnes ni senang je. Dia adalah matematik and psikologi. Nak tak nak kita kena lihat kepada nombor. Tetapi apabila anda terlalu banyak jenis marketing yang anda nak buat dalam satu masa, contohnya anda nampak iklan ni ataupun anda tersilau dengan courses ni, dengan Sifu ni ajar ni, oh kita pun buat ni, and then benda ni tak habis lagi, tak habis cuba lagi. Macam baru try beberapa dah tak berjaya, kita give up and then try next. Dia macam kita jump kepada another tactic, kepada another tactic marketing yang lain. Kalau setiap taktik yang anda try itu, yang anda sedang trial and error itu, anda dapat dia punya data, okay, kita spend banyak ni, kita gunakan masa banyak ni, dan resources banyak ni, dan hasilnya banyak ni. So, what's wrong? Isunya adalah, anda tak fikir, kalau dia berjaya, kenapa dia berjaya? Kalau marketing itu gagal, kenapa dia gagal? Sebab kalau anda tak dapatkan jawapan tersebut, anda gunakan taktik lain dan cuba-cuba taktik lain pun akan berlaku benda yang sama. Sebab kita macam jump kepada benda yang tak jelas. Maksudnya anda banyak bereksperimen supaya anda pun tak tahu apa yang anda nak capai sebenarnya. Apakah nombor data metrik yang kita kena capai dalam setiap marketing yang anda sedang buat tu. So, cara yang terbaik adalah dengan menjalankan marketing secara berstrategi, berstruktur dan bersistem. Itu bahasa bombastik lah. Senang kata, simplenya adalah kita nak buat secara terancang dan sistematik. Maksudnya mulakan dengan 1 ataupun 2 strategi dahulu. Contohnya iklan berbayar saja ada banyak taktik yang kita kena buat. Okay. Try 1-2 taktik dulu. Contohnya macam social media. Macam mana kita nak buat video, konten macam ni. Ada pelbagai mazhab. Try 1-2 dahulu. Ukur hasilnya dengan menggunakan data. Maksudnya kita kena run dulu untuk tempoh waktu yang matang. Maybe seminggu, maybe 2 minggu, maybe sebulan. And then kita tengok hasilnya. Kalau kat situ kita tengok ada benda yang kita boleh tweak, kita optimize benda yang sama. Jangan terus biarkan jump benda lain. Anda akan back to square one. And then let's say anda dah buat 2. And then okay, kita dah dapat cara. And then kita tambah lagi 2. Tambah lagi 2 tu untuk kita cuba yang baru, untuk kita nak compare. Yang 3 dengan 4 ni adakah lagi bagus daripada 1 dan 2. So macam tu okay. Isunya adalah bila 1-2 tak jadi, buang, terus 3-4. Kalau 1-2 tu memang totally tak boleh jalan, memang totally hampir. Okay, tak apa, it's okay. Tapi rupanya benda tu boleh dioptimize lagi, boleh dibuat lagi. So, kita nak gabungkan. Nah, contohnya kalau dalam iklan berbayar ada mazhab 1, mazhab 2, mazhab 3, mazhab 4. Cuba taktik A dengan taktik B. Kita cuba taktik C dengan taktik D. Okay. Contohnya dalam content marketing ada video cara A, cara B, cara C, cara D. Okay, kita buat semua dan kita optimize mengikut data. So, apabila anda jelas tentang apa yang berkesan, marketing akan menjadi lebih efektif dan dari situ insya-Allah result ataupun sales pun akan meningkat. Punca dan masalah yang ketiga ialah tiadanya struktur dan sistem yang kuat dalam tim. Jika semua kerja marketing hanya bergantung kepada founder ataupun 1-2 orang staff sahaja, ini adalah punca utama kenapa anda sentiasa penat dan tak dapat nak konsisten. Contohnya, anda dah ada tim yang memang buat konten, yang buat
ads, yang buat live. Tetapi anda masih kena terlibat dengan proses-proses yang besar ataupun yang rendah dan leceh. Macam apa fungsi kita hire orang ni kalau end up kita juga kena buat sebahagian besar daripada masalah ataupun daripada kerja tersebut. End up apa? End up kita akan menggunakan masa kita yang berharga as a founder yang patut grow business dengan benda-benda yang lebih besar lagi, tetapi kita terperangkap dan sibuk untuk buat kerja-kerja kecil untuk kita nak padam api setiap hari. Okay, very very hectic and chaos. End up kita dah kehilangan dan kehabisan tenaga untuk buat benda yang lagi penting. Jadi khas untuk anda yang memang dah ada team, anda kena betul-betul sit down dan susun jadual mereka dengan kemas. Maksudnya setiap hari diorang kena tahu diorang kena buat apa, dan setiap contohnya satu task untuk buat benda tu anda kena pecahkan mengikut task-task yang kecil, dan task-task yang kecil tu bagi mereka nampak dengan jelas diorang kena ikut dengan turutan ini. Sekarang ni isunya apabila anda bagi peluang untuk dia buat dengan cara dia 100%, which is tak ada masalah. Bila staff tu keluar, anda hire orang baru, dia akan gunakan cara dia balik. So, berbeza. Tidak ada persamaan. Sebab tu, saya berpegang kepada HQ yang kena ada sistem dan SOP. Apabila orang masuk, tim kita masuk, dia kena follow SOP kita. Tetapi dia ada ruang untuk berkreativiti. Jadi, bila kita bermula dengan jadual, itu pun sudah cukup banyak membantu untuk adanya struktur dan sistem yang jelas. Dan apabila tim makin jelas, masing-masing dah tahu apa nak kena buat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan boleh bekerja dengan minimum supervision. Dah tak perlu anda kena tengok setiap hari. At least dah tak perlu dah nak pantau dengan kerap sangat. Nampak sangat macam micromanage. Orang pun tak suka, tapi memang perlu. Okay? So, start dengan jadual. And then kita cuba bina sistem, pecahkan task-task yang besar tu jadi task-task yang kecil. Jadi apabila saya berceritakan tentang masalah dan solusi tadi, saya faham. Mungkin ada di antara anda yang mungkin, okay, cerita senang, cakap senang kan, tapi nak buat tu mungkin tak tahu, mungkin tak ada masa nak fikir ataupun tak nampak jalan sebenarnya. Jika anda ada masalah ini, jangan risau. Itu apa yang memang saya bantu dengan peserta-peserta yang saya bantu secara personal. Untuk apa? Untuk mereka capai top tier 6 and 7 figures dalam bisnes mereka. So, apa-apa saja yang boleh mencapai untuk menaikkan sales anda ke 6 dan 7 angka yang lebih tinggi. Contohnya, kalau sales anda sekarang ni bawah 50k, bawah 70k, macam kita nak bawa kepada 100k. Kalau anda dah sekarang ni memang dah beratus k, contohlah 200k, macam kita nak bawa kepada 300k, 400k, 500k dan even 700k. Dan pendekatan untuk 6 dan 7 angka adalah berbeza. Dan apabila anda join kelas ke, join program group coaching ke, benda tu agak general. Anda akan terima general advice yang tak personalize, yang tak customize dengan fasa bisnes anda sekarang ini. So, apabila anda duduk dengan saya dalam sesi personalized coaching, kita akan duduk sekali, kita akan bina roadmap yang sesuai dengan fasa bisnes anda sekarang dan juga execution plan. Apa yang anda kena buat dan apa setiap tim anda kena buat. Kita susun, cantikkan, strukturkan dan sistemkan. Supaya apa? Supaya anda jelas 3 ke 6 bulan ke depan apa nak kena capai, apa nak kena buat. So, anda pun dah tak ada rasa anxiety, panic attack. Sebabkan apa? Hanya kerana anda dah ada clarity apa yang nak perlu dicapai dan apa nak kita dibuat secara detail. Jadi, in case kalau anda berminat untuk dapatkan saya punya personalized coaching, anda boleh dapatkan info di bawah. Cuma saya hanya buka pendaftaran ini 3 hari sahaja setiap bulan. Anda boleh klik link di bawah untuk tengok sama ada sedang dibuka ataupun tidak, ataupun bakal buka tak lama lagi. Dan boleh masuk dalam waiting list supaya anda tidak terlepas apabila saya buka nanti. So, sebabkan ini menggunakan masa saya yang sangat-sangat limited sebabkan masa personal saya. Okay, saya tak buka banyak slot setiap bulan. So, hanya dalam sekitar maybe up to 10 slot sahaja. Dan itu pun sebenarnya dah ada orang book ataupun reserve, secure slot dia daripada bulan lepas lagi. So, anda boleh dapatkan info dengan klik link yang ada di bawah. Tapi in case kalau anda belum ready lagi, it's okay. Saya memang banyak sediakan konten-konten yang premium seperti ini di channel YouTube saya dan juga di website saya farabi.my. So, jika anda belum subscribe lagi saya punya channel YouTube dan subscribe lagi newsletter saya dekat farabi.my, tunggu apa lagi? Subscribe je, pergi je. Dan kalau anda dekat YouTube sekarang ni, tekan butang subscribe dan tekan bell notification supaya tak terlepas konten saya setiap minggu, insyaAllah. Jumpa anda dalam video seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.